tak dapat tadi. Okay, kita cari lain Kita cari nombor 2. Sekejap tengok yang 2 item. Ni. Dia punya number 01 01 177 87 77 87. 87. Tak akak juga Kak. Sarakallah. Hello. Halo, Assalamualaikum. Salam. Ini Puan Fatimah Zahra ke? Ya saya. Puan, saya Haris dan ni ada Lofa dekat sebelah sekali. Assalamualaikum. Saya Nilofa. Ya Allah, ni bukan Haris dengan Nilofa ke? Betul. Ni dah scam? Taklah, bukan scam ni. Kenapa lain ke suara? Macam scammer ke? Tak, macam merdu sangat masya. Saya. Okey. Sebenarnya kita nak tanya sikit lah sebab awak ada beli tasbih audio kita kan? Betul. Saya ada beli 2. Okey. Kalau beli 2 tu boleh tahu tak untuk Beli siapa? untuk siapa? Boleh, saya beli untuk mak saya. Mak saya kat kampung. Lepas tu saya beli untuk saya sebab saya mengandung 6 bulan. Saya nak bagi baby Masya-Allah. dekat. Sejuk perut baby setelah. Sejuk perut baby ke sejuk perut awak? Excited sangat lah tu. Excited sangat. Saya macam terharunya. Tak, untuk mak tu, mak cakap apa pakai kampung? Mak saya tak reti gadget ni semua. Dia macam yelah orang tua kan zaman dulu handphone pun tak ada. So saya hadiahkan lah dia tasbih ni. Dia kan ada counting kan. So tak payah nak beli tasbih yang kecil-kecil tu. So macam sangatlah berbaloi lah. Memang legit je dia. Mak saya suka sangat-sangat. Okay, semoga kita pun nak doakan juga lah kandungan dia baik, dapat dengar alunan zikir-zikir, hafal doa-doa tu dalam tu. Dia hafal surah pasal raya. Saya macam-macam surah sebelum nak tidur, bangun tidur saya buka. Surah ke doa? Doa semua baca. Dah biasa tu excited. Baiklah kita nak cakap terima kasih lah Puan Zahra atas feedback yang baik dan menyokong kita. Terima kasih banyak. Nanti kita bagi lagi free. Yes, kalau ada ruang nanti kita nak bagi inai free pula. Saya tak sangka lah sebab saya beli 2 je tapi dapat panggilan ni saya macam terharu sangat-sangat. Terima kasih Sama-sama. Baik. Nanti kita bagi. Amin. InsyaAllah semoga Allah mudahkan. Dah tak lama. Baik. Okay. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum. Salam.